Cuti pertengahan tahun tiba dan Aiman sangat teruja untuk pengembaraan baharu. Keluarga Aiman merancang untuk pergi ke Terengganu dan tinggal di Tasik Kenyir. Mereka menginap di Yaya Houseboat yang mewah dan besar di tengah Tasik yang indah. Aiman sangat teruja melihat rumah bot yang cantik dan besar itu. Pemandangan Tasik Kenyir sangat memukau dengan air yang jernih dan hijau. Aiman berkata, "Wow, ini tempat yang sangat menakjubkan." Kami semua merasakan keindahan alam yang sungguh mempesona di sini. Kru Yaya Houseboat sangat mesra dan membantu Aiman sepanjang penginapan mereka. Mereka menawarkan aktiviti memancing di tepi tasik yang sangat menyeronokkan. Aiman membaling pancing dan berharap dapat menangkap ikan besar. Dia bersemangat dan berbisik, "Kalau dapat ikan besar, mesti saya gembira." Suasana di tengah tasik sangat tenang dan menenangkan hati semua orang. Aiman dan keluarganya juga berkayak di permukaan tasik yang berkilauan itu. Dengan senyuman, Aiman berkata, "Bermain kayak ini memang seronok." Kemudian, mereka mandi air terjun yang sejuk dan segar di kawasan berdekatan. Mereka berbasah-basahan dan bergelak ketawa beriringan di bawah air terjun itu. Aiman merasa bahagia kerana dapat berinteraksi dengan alam semula jadi. Selesai bermain, mereka bermain dengan ikan kelah yang jinak dan comel. Aiman memegang ikan itu dengan hati-hati dan berkata, "Lihat ikan yang cantik ini." Malamnya, mereka menikmati matahari terbenam yang sangat memukau di tasik itu. Langit berwarna jingga dan merah menambahkan keindahan suasana. Aiman berasa bersyukur dan berkata, "Ini pengalaman yang paling best dalam hidup." Keluarga Aiman menikmati makan malam istimewa di houseboat yang mewah itu. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan membuatkan hati mereka besar dengan kasih sayang. Setiap hari di Tasik Kenyir penuh dengan aktiviti menyeronokkan dan pengalaman baharu. Aiman belajar tentang keindahan dan kekayaan alam sekitar dari pengalaman ini. Dia berjanji dalam hati, "Saya akan jaga alam ini supaya kekal indah." Tanah di tepi tasik terasa lembut dan menyenangkan kaki mereka berjalan di situ. Aiman tertarik dengan bunyi alam yang sangat menenangkan dan harmonis. Pada waktu pagi, mereka bangun awal untuk menyaksikan matahari terbit yang menakjubkan. Aiman berbisik, "Indahnya pemandangan ini tidak mahu berakhir." Setiap detik di Tasik Kenyir meninggalkan kenangan manis dalam hati mereka. Keluarga Aiman berasa bangga dan berterima kasih kerana diberi peluang ini. Pengalaman ini mengajar mereka tentang keindahan, kesabaran dan kebersamaan. Aiman berkata kepada ibunya, "Terima kasih sebab ajak saya ke sini." Malam terakhir, mereka menikmati suasana damai di atas houseboat sambil bersembang dan bakar-bakar ayam dan daging. Aiman berasa sedih kerana harus meninggalkan Tasik Kenyir yang begitu menawan. Tetapi dia berjanji dalam hati, "Saya akan datang lagi suatu hari nanti." Keluarga mereka berangkat pulang dengan hati yang penuh kenangan indah. Pengalaman bermalam di Tasik Kenyir akan sentiasa menjadi kenangan manis buat Aiman dan keluarga. Aiman sangat bersyukur atas peluang yang diberikan dan pengalaman yang hebat ini. Dia berasa bertambah sayang dan dekat dengan alam semula jadi yang indah ini. Setiap kali mengingat kembali suasana di sana, hati Aiman terasa bahagia. Pengembaraan di Tasik Kenyir memberi dia inspirasi untuk menjaga alam sekitar. Aiman berharap suatu hari nanti, dia dapat melindungi keindahan tempat ini. Keluarga Aiman pulang ke rumah dengan cerita yang penuh kegembiraan dan pengalaman. Semua orang berasa puas dan gembira dengan pengembaraan mereka yang sangat unik. Yaya Houseboat menjadi simbol kenangan yang akan mereka simpan selamanya. Pengalaman ini akan terus terukir dalam memori mereka selama-lamanya.